Baik doktor, bilakah waktu afdal untuk kita membayar zakat fitrah? Adakah boleh dibayar selepas solat sunat Aidilfitri? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soal zakat ni, sebahagian besar daripada masyarakat kita ni suka melambat-lambatkan waktu membayar. Pertama sekali sampailah ke akhir Ramadan. Sebenarnya, bilakah waktu yang paling boleh dibayar zakat ini? Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahawa zakat boleh dibayar sejak daripada 1 Ramadan. Kemudian orang tanya, apakah waktu yang afdal untuk membayar zakat ini? Rasulullah SAW mengeluarkan zakat ini pada pagi hari raya. Sebab ada hadis mengatakan bahawa inna Nabi SAW amara bizakati fitri qabla khurujil nas ila salah. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum manusia itu keluar untuk menunaikan solat hari raya. Tetapi amalan kita di Malaysia sekarang ini, kita tidaklah mahu menganjurkan supaya orang membayar zakat pada pagi hari raya. Mungkin disebabkan mengelakkan untuk berebut dan sebagainya, maka adalah lebih baik bagi orang Islam mengeluarkan zakat itu start daripada permulaan Ramadan sehinggalah solat hari raya. Tetapi haram sebenarnya mengeluarkan zakat ini sehingga habis 1 Syawal. Jadi kita fikirlah waktu yang sesuai untuk membayar zakat ini. Janganlah sampai sehingga masuk waktu haram membayar zakat. Wallahu a'lam.